Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat dan kita ni nak sharing-sharing apa perjalanan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Abu Dhabi pagi tadi jam 1 lebih pagi waktu Abu Dhabi, negara UAE lah. Jeng jeng jeng, dekat belakang ni ialah Burj Khalifa, iaitu bangunan tertinggi dekat dunia. Kita ni tengah relax sebenarnya dekat sini. Manalah kita mampu nak naik ke atas tu kan. Dengan beg bagai ni kan orang ingat macam gelandangan lah pula kita ni kan. Sebab saya belum check in hotel lagi. Sebab hotel saya stay dekat area Abu Dhabi. Sebab lepas ni saya akan balik semula ke Abu Dhabi guna bas. Sebab perjalanan Abu Dhabi ke Dubai dia tak jauh sangat. Lebih kurang sejam 30 minit saja. Macam pagi tadi dalam perjalanan tu pun kita tidur sebab mengantuk kan. Kepenatan. Penat satu, jet lag satu. Sebab masa UAE dengan Malaysia ni sangat berbeza. 4 jam perbezaan masanya. Kalau sekarang 8.30 dekat negara UAE, dekat Malaysia dah tengah hari dah sekarang ni kan. Dekat tepi Burj Khalifa ni ialah Dubai Mall. Dekat Dubai Mall ni ada akuarium yang besar tu yang kita selalu tengok, orang tengok viral kan. Kalau dapat masuk nanti kita cuba ambil gambar ke, ambil video ke. Tak tahulah dengan beg-beg besar ni mereka membenarkan tak. Kalau aku kena halau keluar, habis pula aku. Sedih kan. And then selepas tu kita nak pergi area antara Burj Khalifa dengan Dubai Mall. Dekat tengah-tengah dia ada fountain. Dia macam kolam air